Ada 3 cara macam mana tuan-puan nak keluarkan emas yang dah disimpan daripada account Gap dan jadikan fizikal boleh pegang sendiri dekat tangan. Kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Saya akan terangkan satu persatu. Cara yang pertama, melalui pengepusan secara berinsurans. Syarat dia tuan-puan, mestilah emas tu paling berat adalah 5 dinar. Which is dalam 5 dinar ke bawah, tuan-puan boleh buat GIT, tunggu sahaja dekat rumah, emas akan sampai. Cara yang kedua, tuan-puan boleh pergi cari mana-mana mesin ATM Gold untuk tuan-puan keluarkan emas. Cuma berat yang paling maksimum adalah 50 gram. Cuma 50 gram nak keluarkan dekat ATM ni, tak semua ATM yang ada. Mungkin ada dekat Menara Public Gold. Kalau dekat ATM lain, paling berat pun saya rasa dalam 1 dinar ataupun 10 gram. Cara yang ketiga, tuan-puan boleh buat appointment dan ambil dekat mana-mana cawangan yang berdekatan dengan tuan-puan. Contohnya, kalau berat emas tu 50 gram. Yang ni tuan-puan boleh buat appointment, ambil dekat cawangan. Ataupun berat emas yang 100 gram. Boleh juga buat appointment dan ambil dekat mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan-puan. Jadi itu 3 cara mudah macam mana nak keluarkan emas ni daripada akaun Emascape dan untuk tuan-puan simpan sendiri dekat tangan. Kalau tuan-puan nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.